Contohlah, saya nampak berhala, saya kata subhanallah. Allah tidak ada rupa bentuk seperti berhala ni. Bahawa dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, kalau kita dengar ada perkataan subhanallah ataupun subhanaka ataupun subhanahu, kan, maksudnya maha suci Allah. Kita ni orang yang tidak Arab ni, orang yang bukan Arab, bukan hidup di zaman Nabi SAW, kita selalu kata kalau subhanallah ni untuk nampak benda-benda yang indah, nampak air terjun, nampak pelangi, kita kata subhanallah, cantiknya. Tapi tidak, sebenarnya dalam hadis bila guna ataupun dalam Al-Quran bila guna subhanallah ni, bila nampak benda yang salah, benda yang rosak ataupun benda yang syirik, jadi kita akan sebut subhanallah. Contohlah, saya nampak berhala, saya kata subhanallah. Allah tidak ada rupa bentuk seperti berhala ni. Sebab itulah dalam Al-Quran bila sebut subhanahu wa ta'ala amma yaqulun ataupun maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Sebab tu ada daripada apa, maha suci Allah daripada apa. Sama juga kalau kita belajar fiqh, kan, kalau dalam solat imam tu tersalah, makmum akan kata subhanallah. Maksudnya apa? Allah tak salah, Allah tidak akan salah, Allah maha suci daripada melakukan kesalahan. Tapi di depan kita nampak satu kesalahan.